Faham tak? Yang berlawan hukumnya mustahil. Yang melawani hukumnya mustahil. Lawan hukum dia wajib. Lawan wajib. Yang melawani hukum dia mustahil. Yang melawani hukum dia mustahil. Yang berlawan pun hukum dia mustahil. Lawan hukum dia wajib. Lawan wajib. Yang melawani hukum dia mustahil. Ya. Berlawan. Yang berlawan hukumnya mustahil. Yang melawani hukumnya mustahil. Lawan hukum dia wajib. Tulis tu. Yang melawani, dalam kitab Arab dia kata apa? Yang melawani naqid lawan tanaqud. Yang melawani tu yang melawani tu dalam kitab Arab dia kata apa? Naqid lawan tanaqud. Kalau yang berlawan, dhid lawannya mudad. Yang melawani naqid lawan tanaqud. Satu tu soalan macam mana? Yang melawani tu? Ya, apa dia soalan dia? Hukum dia mustahil. Yang berlawan pun hukum dia mustahil juga. Ya, nah satu yang melawani, satu yang berlawan. Sebab ada perbezaan. Yang berlawan barang maujud, setiap barang maujud. Yang melawani setiap barang amrun i'tibari ataupun hal. Kan? Yang melawani tu yang melawani ibarat amrun i'tibari. Ya. Kalau yang melawani tu kena datang sifat amrun i'tibari. Sifat apa tengok ni? Yang melawani kena datang sifat apa? Nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Tiga sifat tu, tiga robok sifat tu, kan? Tata dia panggil apa? Yang melawani. Kan? Satu jenis sifat, sifat ma'ani saja yang panggil yang berlawan. Nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Dia panggil apa? Sifat yang bangsa melawani. Nafsiyah, salbiyah, ma'nawiyah. Tiga sifat ni sifat yang bangsa yang melawani. Naqid lawannya tanaqud. Kan? Ma'nawiyah. No? Ya. Naqid lawan tanaqud. Yang melawani tu. No? Naqid lawan tanaqud. Ya. Yang melawani. Yang berlawan kena datang sifat mana? Sifat ma'ani. Sifat yang bangsa maujud saja. Kena datang sifat ma'ani saja. Ya. Maka dalam bahasa Arab dia kata apa? Dhid lawan mudad. Dhid lawan mudad. Apa dia dhid lawan mudad? Cara mafhum mudah ni, yang ada lawan yang tak ada. Senanglah cara nak ambil cara mudah mafhum Melayu. Yang ada lawan yang tak ada. Tambah yang tu mausuh. No. Sifat ma'ni tu. Yang tak ada. Yang tak ada. Sama-sama ada yang. Sebab dua-dua maujud. Kalau kata naqid lawan tanaqud, kata dia dia yang bangsa amrun i'tibari ataupun hal. Kan? Dia yang hakui yang berlawan yang berlawani. Di mana ada yang berlawani? Dia ada yang berlawan dengan yang melawani. Yang berlawani tak ada. Naqud. Men. Naqid lawan tanaqud, bukan naqid lawan naqud. Dua azah buang botol tu. Baik, clear semua no? Lawan wajib. Yang berlawan mustahil. Yang melawani mustahil. Lawan wajib. Ada soalan orang tu? Lawan wajib. Lawan hukum dia wajib. Ada soalan tak? Bila yang berlawan tadi tak? Ya, baik. Yang berlawan hukumnya mustahil. Dhid lawan mudad. Yang ada lawan yang tak ada.
Tahu dah. Ha? Rasa macam mana? Rasa sama ke saja orang rekah. Yang berlawan, yang melawani lawan. Jadi soalan ni apa dia? Yang nak tanya. Sebelum kita buh gear, tanya lu. Ni pun alat ni. Berlawan Abirah. yang berlawan tu Abirah. Ya. Lawan beda, lawan dia beda, lawan ni. Lawan. Hukum wajib. Baik. Tengok. Jangan tulis, tengok saya cerita lu noh, saya abang lu. Yang datang lawan ni wajib macam mana? Bila orang nak lawan, ambil cara mudah lu. Cara tasamuh. Bila kau tu nak lawan, dia kena ada guru. Mak Ali nak lawan dengan Mike Tyson, kena ada guru. Ayam jantan ni dengan ayam jantan ni ada guru. Kan? Lawan antara Mak Ali dengan Mike Tyson, lawan tu dia panggil apa? Mike Tyson di belah kanan, Mak Ali di belah kiri. Depa duk lawan tumbuk tu. Hak tu lawan dengan makna apa? Ni Mike Tyson, ni Mak Ali. Ni depa duk tumbuk dah nak dapat juara dunia. Tu lawan dengan makna apa? Lawan mana lawan? Macam mana ada? Kita tanya budak pesantren ni. Ustaz ada kita. Macam mana faham kena? Lawan. Sungguh. Betul kena. Lagi? Kena duduk sekali. Ya, betul je Pak Ali. Tapi dalam kitab dia apa? Antara Mak Ali dengan Mike Tyson, bila berlawan dia kena apa? Kena berimpun. Kalau tak berimpun nak lawan macam mana? Betul tak? Mak Ali dengan Mike Tyson kena berimpun dalam gelanggang tu. Oh, lawan tumbuk. Takkan Mak Ali tak langgang Mike Tyson ada rumah tumbuk tu. Kan? Tu lawan tu ada lawan dengan makna berimpun.